Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TV PSS Saihat. Saya, wartawan hari ini, Nur Arifah binti Mahathir, akan membuat liputan di program pembangunan pemimpin pelapis sempena program wakil rakyat untuk rakyat dan Serkam pada 30 Jun 2026 di Dewan Jepurun, Serkam, Melaka. Mari ikut saya. Zainul daripada SMK Selima Kota. Soalan saya, berapakah umur remaja? 10 hingga 24 tahun. Terima kasih. Saya Farisha daripada SMK Selima Kota. Soalan saya, berdasarkan ceramah tadi, apa yang pendapat awak tentang remaja? Daripada pendapat saya banyak belajar tentang seksual daripada luar nikah. Lepas tu kita orang banyak belajar tentang haid seorang remaja dan banyak motivasi yang dibagi terhadap kita orang, dan kita orang juga belajar tentang sejarah-sejarah parlimen. Terima kasih. Sama. Kini bersama saya Iman Zulaika sebagai wakil pelajar Saihat. Soalan saya, daripada ceramah tadi, apa yang awak dapat tentang cinta versus couple? Pada pendapat saya, cinta itu ialah lumrah manusia. Couple pula ialah sesuatu yang mendorong ke arah seksual. Terima kasih. Kini bersama saya seorang lagi wakil pelajar Saihat, iaitu Nadira. Soalan saya, pada pendapat awak, apakah yang perlu diterapkan oleh pemimpin muda? Pada pendapat saya, pemimpin muda perlulah rajin belajar, mempunyai disiplin, mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan aktif dalam aktiviti luar dan dalam sekolah. Terima kasih.